Okay, Alhamdulillah dah dapat dah kereta. First things first aku nak buat is pergi tin cermin. Tin kereta, tinted. Video ni tak ada sponsor langsung, ni semua duit aku sendiri. So aku pergi Protect Performance kat Shah Alam and ambil tin harga RM388. Infrared dengan UV rejection 99, tebal dia 3mm. Dia tak hard sell tapi dia cubalah jual yang RM688 nya dekat aku. Aku tak ambil because aircon Proton ni memang sejuk dah, and RM388 tu was good enough for me. Di tempat pasan diorang, korang boleh tengok kereta korang. Nak pergi lepak dekat waiting room pun boleh. Aku adapt tertidur sampai diorang kena kejar aku. Of course yang lagi premium punya option pun ada. Kalau wallet korang tebal pun aku rasa baloi je. Yeah, ni result dia. Aku memang puas hati. Workmanship kemas, professional, selesa and berkualiti. So aku rasa berbaloi gila dengan harga yang dia bagi tu kan, RM388. And aku decide untuk go for lagi gelap sebab you know dah alang-alang aku nak gelapkan sikit, baik aku gelapkan terus. So harap-harap tak ada apa-apa lah kan, tak kena apa-apa. So ada lagi yang aku dah buat, Android player lah, tail light lah, headlight lah, headlamp, apa, sport rim lagi. So aku punya projek ialah aku nak recommend dekat korang aksesori yang paling berbaloi untuk korang semua. So dengan duit daripada affiliate yang aku dapat tu, aku akan guna untuk beli apa-apa aksesori yang aku nak. Ya, sebelum korang cakap apa-apa, aku tahu Saga baru nak keluar, tapi aku tak kisah. Bukannya aku jenis nak tukar kereta setiap 2-3 tahun. It's this kereta aku akan pakai sampai dia kokak. So jangan lupa untuk like video ni and follow untuk perkembangan apa yang aku buat dengan kereta ni, okay?